diri baik-baik. Lupa nak mengingat. Sikit je tak ingat tadi. 2 hari lagi lebih kurang seluruh dunia, tetapi khususnya orang yang beriman kepada Allah atas duduk jalan Al-Mujaddid menuju kepada Al-Mahdi dan juga menuju kepada Nabi Isa diserang oleh makhluk halus. Ingat tu. Jaga iman baik-baik. Jaga diri sendiri baik-baik zahir dan batin. Siapa yang benar-benar sedang menuju kepada jalan Allah, isbah kepada dia adalah masuk dalam bahagian orang yang mukminin mukminat, makhluk halus sebagai keturunan Naila. Ingat, keturunan Naila akan serang orang yang tertentu. Tetapi jaga diri baik-baik. Ingat apa yang kita belajar dengan sungguh, dengan semangat, jaga diri sendiri baik-baik. Supaya dilindungi oleh Allah Ta'ala melalui usaha dan pilih kita atas jalan yang baik. 2 hari lagi, langit akan jadi merah, cuaca akan jadi merah ataupun gelap, awan ataupun jadi gelap ataupun merah. Cuaca jadi lain. Maksudnya apa dia? Batin. Kalau Allah Ta'ala nak zahir, zahir akan nampak. Kalau Allah Ta'ala bagi kita nampak, umpama kita rasa lain macam lah hari ni, itu umpama. Kalau Allah Ta'ala bagi buka hijab, maka kita akan nampak langit bagai-bagai berjadi. 2 hari kemudian disebabkan keturunan Laila akan serang orang yang mukminin mukminat, yang sedang menjagakan diri untuk sehingganya sampai pintu 7 makrifat. 7 petala langit, 7 petala bumi. Kita bahas dulu awal-awal selepas raya, ingat? Ingat tu? Dia nak serang, nak pusingkan orang yang mukminin mukminat tu sehingganya jangan sampai malam raya Idul Adha. Ingat tu? Mana jaga diri baik-baik, kuat dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Jangan ada sifat Naila pada diri. Kalau ada pada diri, makhluk itu akan masuk keturunan Naila disebabkan dia tak puas. Disebabkan apa dia? Maksudnya tak puas hati. Disebabkan 2 ibu bapa dia sudah meninggal. Sebelum raya 2-3 hari, Jumina dengan Naila sudah mati. Sekarang tinggal anaknya. Boleh faham? Anaknya. Itu jaga baik-baik. Jangan ada sifat yang tak sepatut. Maksudnya apa? Sifat Dajjal jangan ada. Rasanya kita kuasa. Jangan. Nafikan benar-benar. Yang kedua, iaitu kena kepada iblis. Hasud orang. Jangan. Hasud orang kepada keluar daripada jalan Allah. Jangan. Itu iblis berhasud. Iblis ni maksiat batin. Boleh faham? Dalaman hasud. Yang kedua. Yang ketiga, syaitan buat maksiat. Iblis hasud suruh buat maksiat. Syaitan buat maksiat zahir. Faham tak tu? 3. Yang keempat, Naila. Iaitu apa dianya? Perempuan tidak ada suci di akhir zaman seperti dia. Tak ada. Walau dia kotor. Asal dia suci. Tapi dia kotor kemudian. Boleh? Dan lelaki di akhir zaman juga tidak ada suci. Dia nak rusakkan semua lelaki dan dia nak rusak semua perempuan. Boleh faham maksud dia? Melainkan syahadah dengan bentuk iman benar-benar, dia boleh duduk di atas jalan Allah. InsyaAllah. Sebab itu orang yang akhir zamannya beriman kepada Allah tak ramai. Sebab itu nerakanya ramai. Syurga tak ramai. Jaga diri baik-baik zahir dan batin. Yang perlu kita bahas tadi itu, ambil balik kaji benar-benar. Kalau nampak dalam akal tak baik, tolak tepi cepat-cepat. Kalau ada dalaman batin tak baik, buang cepat-cepat. 2 hari. 2 hari akan datang, dia akan serang. Boleh faham maksud dia? Percaya tak percaya, saya tak suruh percaya. Hidup ambil tahu dengan sendiri. Siapa yang ambil tahunya zahir dan batin, dia akan tahu. Siapa yang tak ambil tahu zahir dan batin, dia tak perasan, maka hidup dia dalam istidrak syahadah. Maka dia tergelak dalam keadaan kehidupan Naila di akhir zaman. Tunggu saja Dajjal keluar, ikut tanpa sedar. Walaupun di dahi Dajjal ada tulisan kafir. Faham tak maksud dia? Tengok sekarang, kita ikut ke tak undang orang kafir? Ikut. Walhal kita tahu kenapa kita ikut. Satu, buat bandingan Dajjal akan keluar satu hari nanti, tulis kafir, tahu kata Dajjal, tapi ikut tak? Pasti ikut. Sebab zaman sekarang kita ikut seperti undang Yahudi. Itu jawapan. Kalau kita tak ikut dengan cara hidupan Yahudi, Dajjal keluar pun kita tak ikut. Walaupun fakir, walaupun miskin, walaupun susah payah, walaupun tak ada pangkat darjat, orang nak buang pangkat darjat, buang tak ada masalah. Allah ada. Takut apa? Tempat kita kemarau, tak ada masalah. Tapi Dajjal mari, kau nak hujan, aku bagi. Tapi kau nak ikut aku. Ni zaman sekarang dia berlaku ni. Faham tak maksudnya? Itu ciri-ciri kita sebagai tentera
Dajjal. Daripada nama Sami'un la tenakan tanah hatuman nah. Tetapi yang menguatkan untuk kita keluar daripada jalannya melalui sifat anak cucu Nailah. Jaga diri baik-baik 2 hari lagi. 2 hari. Kemudian nanti insya-Allah. Ingat, sentiasakan istiqamah apa yang kita rasa sekarang, jangan ada 2 hari akan datang. Bukan 2 hari saja, berterusan. Sebab dia akan cuba start 2 hari akan datang sehingganya tak nak bagi kita sampai kepada malam raya Aidil Adha. Itu yang nak kacau. 2 hari lagi nak mula. Berterusan sehingganya malam raya Adha hari. Siapa yang dapat jaga diri jaya pada tempoh sekarang sehingganya malam raya Idul Adha, dia akan meningkatkan diri dia, jasad dan roh. Roh ibarat kepada 7 petala langit, jasad umpama 7 petala bumi, suci. Maka masuk pintu makrifat, 7 makrifat, pintu langit dan pintu bumi. Faham maksud dia? Wallahu alam. Jaga diri baik-baik zahir dan batin supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas qudrat iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik-baik insya-Allah. Amin. Wallahu a'lam.